Cikgu. Apa? Mana pergi semua orang? Apa kamu tinggal dekat dalam hutan ke? Tak ada orang? Tak. Saya duduk dekat rumah saya lah. Dekat bandar. Dah tu, apa yang susahnya kamu nak jumpa dengan orang? Saya memang dah jumpa dengan orang, cikgu. Tapi yang saya tak jumpa kemanusiaan. Hari ni kita tengok kemanusiaan dah berkurang. Yang tinggi jenayah. Orang tua belasah anak muda belasah orang tua, anak muda belasah anak muda yang lain atas sebab-sebab yang sangat-sangat remeh. Kenapa cikgu? Kenapa jadi macam ni? Sebab manusia hari ini hilang pedoman, hilang panduan yang datang daripada Tuhan, dari Tuhan yang menjanjikan ketenangan semasa hidup dan selepas mati.